Ini cikgu nampak Faid. Lagi siapa? Tadi nampak Jiven. Mana tak nampak dah nama Jiven. Dah keluar dah. Jiven Ada ada. cikgu. Ada Jiven. Alright. So, 2 orang je. Next, siapa next? Divanesh. Divanesh, kenapa tak datang Divanesh? Alright. Hari ni, malam ni, kita akan mendengar pembentangan dan sesi apa? Perkongsian lah dengan cendekiawan yang kedua iaitu saudara Povintiran. Okey, jadi cikgu serahkan tanpa membuang masa, meninggalkan masa, cikgu menyerahkan pentas ini kepada saudara Povintiran. Silakan. Terima kasih cikgu. Selamat sejahtera semua. Kita akan sambung di mana kita berhenti semalam, iaitu kertas percubaan tingkatan 5, objektif soalan 14. Tanpa melengahkan masa, kita sambung mula je ya. Okey, soalan 14 adalah berkaitan dengan tingkatan 4 bab 7, iaitu usaha ke arah kemerdekaan yang berkaitan dengan sistem ahli, CLC dan sistem pendidikan yang ada di negara kita. Uh, uh, Bab ini memang fokus kepada usaha untuk mencapai kemerdekaan di negara kita supaya dapat mempercepatkan proses kemerdekaan dan supaya negara kita boleh ke arah berkerajaan sendiri. So bila kita tengok soalan 14, uh, mereka tanya bagaimanakah penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 dapat memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum. Baca soalan pun kita dah tengok mereka nak memupuk perpaduan. Tapi um, lebih terang di sini adalah penyata jawatan kuasa pelajaran 1956. So kita tahu ni berkaitan dengan sistem pendidikan di negara kita. Uh, Sekejap ya. Dah harap. Okey, sistem pendidikan di negara kita. Okey, tanpa baca kita memang tak tahu jawapan dengan terus terang, sebab apabila kita lihat buku teks sejarah tingkatan 4, ada proses dia dari 1951 hingga 1956. Ada 5 perkara yang kita perlu tahu, iaitu laporan uh, laporan Barnes, uh, laporan Fernwood, ordinan pelajaran, laporan Woodhead yang di Sarawak dan Sabah, dan akhir sekali penyata jawatan kuasa pelajaran. Yang ni penyata jawatan kuasa pelajaran ni dipengerusikan oleh Dato' Abdul Razak Hussein. Yang dia ketika masa tu dia merupakan Menteri Pelajaran di negara kita. Yang keyword dalam soalan ini adalah penyata jawatan kuasa pelajaran 1956. So jawapan kita akan dapat daripada buku teks muka surat 183. Minta maaf saya tak boleh share buku teks, nanti akan file ini akan diganggu. So saya akan present file sahaja ya. Harap semua bertoleransi dengan saya. Mari kita lihat jawapan dan cuba teka jawapan yang betul. Jawapan A, menyeragamkan kandungan kurikulum. Dengan macam masa kita baca dengan macam betul je, tapi kita tengok jawapan lain juga ya. Memperkenalkan pendidikan sivik, menitik beratkan aktiviti persatuan, memperkasa sekolah vernacular.
Uh, Terus terang kita dah tahu jawapan C kita takkan pilih sebab dia menekankan tentang persatuan. Tapi penyata jawatan kuasa ini lebih kepada macam mana nak memupuk perpaduan melalui pendidikan, bukan melalui persatuan. So kita automatic reject jawapan ni. Um, um, Jawapan B pun kita akan reject sebab dia kata pendidikan civic sahaja. Kita tak fokus civic sahaja dalam negara kita. Kalau kita nak melahirkan golongan intelek dalam negara kita, kita haruslah mengambil berat tentang setiap aspek. So kita bukan fokus satu aspek saja, kita nak fokus semua aspek. Um, so kita reject jawapan ini juga. Dan jawapan D tu pun salah. Sebab sekolah vernacular tu macam SJKT, SJKC, SK. So kita apabila kita memperkasakan sekolah vernacular, kita fikir dengan logik ya. So kalau ada SJKT, SJKC and SK, budak Melayu akan ke SK, budak Cina akan SJKC, budak India akan SJKT. So macam mana nak memupuk perpaduan? So kalau kita bahagikan sekolah-sekolah macam tu, kita tak dapat memupuk perpaduan. So fokus soalan ini ialah untuk memupuk perpaduan. So jawapan yang paling tepat adalah meniragamkan kandungan kurikulum. Dalam buku teks kalau lihat ada 3 cara bagaimana Dato' Abdul Razak Hussein cuba untuk memupuk integrasi dan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum, iaitu sistem persekolahan yang sama bagi kanak-kanak. So kita tulis yang tu juga. Okay. So bukan saja tu, sistem sistem persekolahan yang sama dan juga bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama. Dan yang ketiga ialah kandungan kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan. So jawapan A lah jawapan untuk soalan 14. Harap semua faham. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, cikgu nak tambah. Alright. Untuk tadi Povin ada sebut mengenai sekolah vernacular. Okey, cikgu nak betulkan sekolah vernacular ni kalau memang awak boleh, tadi awak samakan dengan SJKT. Okey. SJKT tu kalau ikut sistem pendidikan sekarang, dia tak sama dengan sekolah vernacular yang sebelum ini. Sekolah vernacular adalah sekolah yang menggunakan bahasa ibunda di dalam persekolahan mereka, dan mereka menggunakan silibus daripada negara Kerajaan. sendiri. Contoh kalau sekolah Tamil, mereka akan bawa buku, mereka akan menggunakan bahasa ibunda Tamil di dalam pendidikan mereka. Tetapi dia berbeza dengan SJKT sekarang. Kalau awak nak samakan, mengapa masih lagi wujud SJKT? Nanti akan timbul persoalan di situ. Sedangkan SJKT sekarang adalah menggunakan silibus kurikulum yang sekarang sama. Contoh macam buku sejarah sekolah rendah dengan buku sejarah SJKT dengan buku sejarah sekolah kebangsaan lain. So sama. Dia punya silibus sama semua. Sama juga dengan sekolah Cina. Tapi kalau sekolah vernacular ni lain. Lepas tu lagi satu tips awak nak tengok kat sini adalah tahun. Penyata jawatan kuasa pelajaran 1956. Bila 56 tu, dia nak dekat-dekat dengan merdeka. Bila nak dekat-dekat dengan merdeka, lepas tu lagi satu tujuannya adalah untuk memupuk perpaduan. Bila nak merdeka, tadi Povia ada sebut adalah melalui pendidikan. Yes, betul. Melalui pendidikan
kita dapat sekolah sama-sama, kita dapat jumpa sama-sama kaum yang berbeza-beza dalam satu sekolah. Okey. Jadi bila kita jumpa sama-sama, adakah bila jumpa sama-sama dalam satu sekolah tetapi sekolah lain menggunakan silibus yang sama? Tak boleh. Dia kena satu satu kerajaan, satu negeri, satu negara menggunakan silibus kurikulum yang sama. Sebab tu kita ada meragamkan kandungan kurikulum. So ingat, bila tahun 1956 dan dekat merdeka, setahun kemudian kan kita merdeka. So untuk memupuk perpaduan kaum adalah untuk kita nak seragamkan kurikulum yang sebelum ni, vernacular tu yang daripada sekolah Cina, sekolah menggunakan bahasa ibunda, sekolah Tamil, lepas tu ada sekolah Inggeris, ada sekolah bukan tafiz, kita panggil sekolah pondok madrasah tu kan. Mereka silibus tak sama. So adalah dengan menggunakan silibus yang sama dapat memupuk perpaduan, semua mendapat visi dan misi yang sama. Okey, faham? Dapat? Faham cikgu. Kemudian yang B, memperkenalkan pendidikan civic. Civic tu boleh tambah kat situ adalah pendidikan kebangsaan di Sarawak. Mereka memang memperkenalkan pendidikan civic, tetapi itu adalah laporan Woodhead di Sarawak. Okay, boleh Okey, tambah kat situ. Buat catatan tambahan. Okey? Ada siapa nak tambah? Cikgu, ada satu soalan. Okey. Cikgu, laporan Rahman Talib itu pun termasuk dalam sistem pendidikan kan untuk memupuk perpaduan. Laporan Rahman Talib tu kita belajar dalam tingkatan 5 punya silibus. Ya, tapi saya nak tanya je. Termasuk tak? Sorry, maaf salah. Laporan Rahmat Talib itu dia lebih kepada untuk membangunkan semua murid-murid dan semua pelajar juga sambungkan pelajaran walaupun dalam hands-on activity macam tu. Dia bukan untuk perpaduan, dia lebih. Tak jelas. Husri lagging. Malam elok je. Okay. Sekejap, cikgu boleh dengar ke? Boleh dengar. Boleh dengar. So, boleh dengar. Ya. Laporan Rahmat Talib tu dia lebih kepada membangunkan negara dengan ekonomi dan pendidikan, bukan untuk perpaduan kaum. Okay, terima kasih. Tolong jaga adab ya. Semalam kita elok je, smooth je. So agaknya kita hari ni pun kita nak kejar masa juga ni. Kita tak mau menggunakan masa yang banyak. Okey. Okey, kita sambung dengan soalan yang seterusnya ya. Okey, soalan yang seterusnya berkaitan dengan bab 8 tingkatan 4 iaitu berkaitan dengan pilihan raya. So jawapan pun dah terus terang kata pilihan raya peringkat negeri. Okey, so kita baca soalan ni ya. Dalam pilihan raya peringkat negeri yang diadakan pada tahun 1954, Perikatan UMNO MCA telah memenangi 2026 daripada 2068 kerusi yang dipertandingkan. Apakah faktor yang mempengaruhi kemenangan tersebut? Okay, so soalan ni agak susah bagi saya pun sebab kita memang tak akan fokus kepada detail-detail kecil seperti 226 kerusi dimenangi daripada 268. Tapi nasib kita perlu tahu semua ni. So yang ni berkaitan dengan 8.1 iaitu perkembangan pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu. Jawapan dia kat buku teks muka surat 197. Boleh rujuk sendiri ya. Okay, so apabila kita baca urutan yang ada dalam buku teks,
ada satu perengan yang kata pada tahun 1954 pilihan raya peringkat negeri diadakan. Dalam pilihan raya ini, Perikatan UMNO MCA telah memenangi 226 daripada 268 kerusi yang dipertandingkan. Hal ini menunjukkan, mereka tanya faktorkan soalan ni. So, hal ini menunjukkan, ini huraian kepada kenapa mereka menang. Penerimaan masyarakat terhadap kerjasama antara kaum dalam politik negara kita pada masa tu. Seperti yang Cikgu Puan Sheila kata tadi, 1954 ni 3 tahun je sebelum kita merdeka. So, patutlah negara kita ada politik yang hampir stabil yang boleh membangunkan negara. So, tentulah rakyat akan menerima apa kerjasama politik yang dicadangkan oleh Ketua Perdana Menteri ke pada masa tu, jawatan apa yang pada masa tu rakyat akan percaya kerana mereka juga nak negara kita merdeka juga. Bukan macam ambil tindakan yang salah. Rakyat perlu juga menyokong tindakan-tindakan yang betul untuk memilih parti politik yang akan mempercepatkan proses kemerdekaan di negara kita. So, kita tengok option lain juga, manifesto dipercayai rakyat. Manifesto ni sebenarnya sebelum undi, parti politik tu akan membuat, kalau undi untuk parti kami, saya akan menderma makanan kepada sekampung untuk seminggu ke apa tu. Dia memberi janji macam tu kepada rakyat. So, bukan semua orang akan mempercayai manifesto yang dibuat oleh parti politik. So, jawapan tu tak berapa kena dengan soalan ni. Jawapan C, keberkesanan strategi berkempen. Berkempen ni semasa mereka manifesto juga mereka kempen di tempat-tempat yang tertentu supaya mereka dapat kepercayaan rakyat. So, bagi saya jawapan A dan jawapan C hampir sama. So, kita tak nak jawapan yang hampir sana. Kita nak jawapan yang tepat. So, kita tengok jawapan D, calon berpendidikan diutamakan. Masa ni memang ada banyak calon berpendidikan. Tapi, ya kita juga diutamakan. Tapi, berapa daripada calon yang ada dalam parti politik tu berpendidikan, kita memberikan keutamaan, tapi macam mana kita tahu semua orang dalam Parti Perikatan UMNO MCA ni berpendidikan? Walaupun ada yang berpendidikan, adakah mereka mengambil tindakan yang betul? So, jawapan ni pun bukan macam jawapan yang tepat sebab kita tak dapat melihat apa faktor dia dengan jelas tu. Saya harap semua faham. So, kita akan ada soalan sesiapa yang ada. Tambah. Okey, lagi satu tips awak tengok kat sini. Pilihan raya peringkat negeri 1954. Semestinya 3 tahun. Ya, 3 tahun sebelum merdeka. Kalau kita go back to bab sebelum tu, ini bab 8 kan? Okey. Kalau kita tengok, sebelum kita nak buat pilihan raya, tadi Povin ada sebut mengenai Prime Minister. Dah ada ke Prime Minister waktu ni? Belum lagi, cikgu. Kita belum ada. Tetapi kita dah ada kabinet bayangan. So, bila ada kabinet bayangan, kita sebut apa kabinet bayangan tu? Kabinet bayangan adalah? Kabinet bayangan adalah sistem ahli. So, bila ada sistem ahli, kita ada kabinet bayangan yang ada memegang portfolio seperti menteri, kita tak panggil menteri, kita panggil ahli. Okey, kita panggil ahli pendidikan, kita panggil ahli kesihatan. Tu. Okey, jadi mereka ni lah sebelum nak buat pilihan raya, sistem ahli ni lah yang akan berkumpul yang akan menjayakan pilihan raya ni. Okey. Jadi lagi satu tips kat situ adalah Perikatan UMNO MCA.
Okey. Perikatan kita nampak tu, Perikatan UMNO MCA tu, dia adalah adakah parti yang sama? Adakah politik yang sama? Parti politik yang sama? Dia adalah parti politik yang berbeza kan? Kalau awak dah nampak dah ada parti perikatan. Perikatan apa? Perikatan Nasional. Tapi waktu dulu kita panggil Perikatan UMNO, perikatan lah. Perikatan iaitu terdiri daripada mula-mula UMNO MCA kemudiannya UMNO MCA MNC. Okey, jadi perikatan ni kita boleh nampak daripada kat situ dah ada UMNO dan MCA. Dua parti politik yang berbeza. Jadi daripada situ kita boleh nampak antara 4 jawapan tu yang mana satu yang menunjukkan jawapan kepada UMNO dan MCA tu. Perikatan tu. Tentulah kerja sama. Okey, tu satu tips tu. Kalau contohnya awak tak baca, kalau awak tak ingat, so awak abaikan yang 226 kerusi. Itu semua pengganggu sebenarnya. Jadi dia dah sebut kat situ, Parti Perikatan UMNO dan MCA, you all tahu UMNO. UMNO still wujud sampai sekarang. MCA pun you tahu wujud sampai sekarang. So MCA tu siapa? Parti Perikatan mana? Chinese or Indian? Chinese. Chinese. Okay. So dua parti ni yang berbeza ni bersama-sama dan menang. Jadi disebabkan apa? Mestilah tentunya adalah disebabkan kerjasama politik. That's why dia orang boleh menang. Okay? Dah. Okay. Okey, kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Terima kasih cikgu atas tambahan nota tu sebentar tadi. Okey, soalan 16 masih bab 8, tapi soalan ini berkaitan dengan kabinet pertama kita, peranan kabinet pertama kita. 8.4 di PTM. Okey. Soalan ni baik dengan kita sebab dia dah bagi muka surat apa ada jawapan. Tapi kita masa buat exam tak boleh rujuk buku teks ya. Dia bagi muka surat dia? Ya cikgu, dia bagi muka surat. Kita pun pelik masa exam. Okey, so kita baca soalan ni. Maklumat berikut berkaitan dengan kesan penubuhan MPP, Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Kuasa pegawai British beransur-ansur dipindahkan kepada rakyat tempatan. Namun begitu, masih terdapat pegawai British yang dikekalkan. Apakah peranan pegawai British yang dikekalkan tersebut? Okey, kita tengok jawapan. A. Menasihati Sultan. B. Mengurus kewangan. C. Menyelia pendidikan. D. Menaik taraf kesihatan. Apabila kita tengok soalan ni, kita tahu sudah terang lagi bersuluh dalam VM kita kata. Bagi jawapan A ni memang salah sebab kita dah ke arah berkerajaan sendiri. Masa tu kenapa nak pegawai British menasihati Sultan kita untuk mengendalikan hal ehwal negara kita. So confirm jawapan A ni salah. Tapi jawapan C dan D nampak macam boleh je. Tapi kita dalam muka surat 206 dalam textbook kita ada perenggan yang panjang-panjang dan kecil-kecil yang kita abaikan. Iaitu yang perkara yang tidak baiklah. Kita perlu baca semua perkataan yang ada dalam buku teks. Walaupun dalam kotak-kotak kecil ke kotak-kotak besar ke, kita baca je. Sebab kita soalan objektif memang luas skopnya. Yang di mana jawapan boleh ditanya daripada mana-mana pun. Dari gambar pun dia boleh dapat soalan. Siapakah anggota dalam kabinet? Pilih anggota. So jika kita tak tahu C.T. Thomas tu dalam anggota, kita memang nasib kita tak baik. So kita perlu baca semua kotak-kotak yang diberi. So dalam muka surat 206 ni dia kata kabinet tahun 1955 ini dibarisi oleh 10 orang menteri dan turut dianggotai oleh 3 orang British. So hari ni ada 3 orang British dalam kabinet tahun 1955. So 3 orang British ni memegang portfolio
Setiausaha kewangan. Saya tulis SU je lah. Short form. Senang untuk kita. Setiausaha kewangan. Setiausaha hal ehwal ekonomi. Dan setiausaha pertahanan. Okey, apabila kita tengok jawapan ni, dia lebih kepada kewangan dan ekonomi. Pertahanan memang ada, tapi jawapan kat sini kita tak ada kewangan. So kita, tak ada pertahanan, sorry. So kita, terus terang kita tengok kewangan, hal ehwal ekonomi. Ekonomi ni berkaitan dengan kewangan juga. Yang akan melihat pendapatan negara kita. So, pegawai British masih mengurus kewangan kita. So, jawapannya B. Harap semua faham. Siapa yang nak salin, boleh salin cepat-cepat. Tolong highlight dalam kertas tingkatan 5 yang ada kertas trial ni. Tolong highlight dan tulis nota-nota kecil ni supaya boleh memanfaatkan dan memudahkan proses pembelajaran untuk SPM nanti. Okey, saya akan ke soalan yang seterusnya. Okey. Okey, soalan nombor 17. 17 berkaitan dengan bab 9 tingkatan 5, tingkatan 4, iaitu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. 1957 ni kita dah nak merdeka dah. Ya, okey. Mari kita baca soalan. Apakah perkara yang disepakati dalam rundingan kemerdekaan di London antara perwakilan Tanah Melayu dengan British? So masa ni kita berhubungan dengan British sebab mereka yang menjajah kita. So kita perlu negotiate untuk kemerdekaan kita supaya kita dapat hak kita yang mutlak di negara kita. So mari kita melihat jawapan. Bayaran ganti rugi dikongsi bersama. Penentuan sempadan berasaskan bangsa. Bantuan pertahanan daripada Commonwealth. Pengekalan jawatan setiausaha kewangan. Apabila saya melihat soalan ni, saya tahu jawapan B tu salah. Sebab soalan B tu jawapan B tu berkaitan dengan bab 3 yang kita buat hari tu, iaitu yang berkaitan dengan ni. Deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson, di mana ada dua prinsip. Sempadan negara berasaskan bangsa dan penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri. So terus terang dah jawapan B, jawapan B tu salah. So ini berkaitan dengan tingkatan 4 bab 3 dengan deklarasi 14 perkara. Okay, sekejap ya, saya pun cari jawapan. Okay, tapi jawapan D pun kita boleh katakan salah sebab SU kewangan. Tadi je kita tengok yang ni adalah dalam kabinet pertama. (1955), yang ni dengan form 4 bab 8. Iaitu. So kita hanya ada option A dan C yang dilihat sebagai jawapan. Ya, ada form 4 yang message saya personally. Tolong buka mic dan aktifkan dalam Google Meet. Sebenarnya saya ada jawapan. Saya cuma nak cari buku teks kat mana jawapan tu. 218. Berapa? 218. 218. Terima kasih Hakim. Memudahkan kerja saya. Okey, jawapannya dalam muka surat 218. Perkara yang dirundingkan dan disepakati di London. So, perwakilan Tanah Melayu dengan British. So,
Adakah bayaran ganti rugi dikongsi bersama? Tak ada. Jawapan ni tak ada dalam buku teks. So automatik terus kita tahu bantuan pertahanan daripada Commonwealth. So British telah merunding dengan Perwakilan Tanah Melayu bahawa ahli majlis eksekutif selain Ketua Setiausaha dan Peguam Negara dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dengan nasihat Ketua Menteri. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu harus memberikan ganti rugi. So mereka Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, bukan perwakilan. Persekutuan Tanah Melayu. Tanah Melayu, saya tulis TM ya, short form. Yang ni ganti rugi ni perlu diberi kepada pegawai British yang diberhentikan. Pegawai British yang Okay, so yang ni perkara yang penting. Rasanya boleh tanya dalam soalan struktur juga antara soalan 1 dan 2 sebab yang tu je form 4 dalam struktur. So boleh 4 markah, so harap form 4 baca ya. Untuk Betul. Okey, soalan ni mungkin kebarangkalian boleh keluar untuk yelah struktur kan. So perkara yang kita sepakati tu kalau 4 markah kita boleh bagi 2 apa yang British sepakat nak bagi. Lepas tu apakah Perwakilan Tanah Melayu pula apa yang dia setuju kan. Apa perkara-perkara dia. Jadi bila kita nak berhentikan sebab kita nak ambil lagi ramai orang tempatan untuk menjawat jawatan dalam government, dalam kerajaan. Jadi bila kita nak mengambil orang-orang tempatan, kita kena berhentikan orang-orang British, pegawai-pegawai British. Jadi ganti rugi untuk memberhentikan mereka tu, lepas tu nak hantar mereka pulang ke apa. Jadi semua tu benda yang perlu ditanggung oleh kerajaan persekutuan. Okey, satu. British tak bolehlah bayar sebab yang nak berhentikan tu kita nak ganti dengan orang kita. So kita lah yang kena bayar dekat orang British. Tu kita pun win-win situation. So bila kita dah berhentikan tu apa yang orang Tanah Melayu setuju pula? Orang Tanah Melayu apa dia setuju ialah untuk menghapuskan, bukan mengekalkan, dia menghapuskan jawatan Setiausaha Kewangan dan diganti dengan Menteri Kewangan. Harap semua rujuk buku teks ya sebab perkara ini di-highlightkan sebagai perkara yang penting dalam buku teks kita. Dia besar-besar. Bukan sahaja tu, Tanah Melayu menuntut agar Menteri Hal Ehwal Ekonomi hendaklah dalam kalangan rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Sebab tadi SU Hal Ehwal Ekonomi adalah seorang orang British. So kita tak nak orang British mengendalikan ekonomi kita lagi. Kita nak orang dari Persekutuan Tanah Melayu untuk mengendalikan hal ehwal ekonomi di negara kita. Betul-betul. So Menteri Kewangan pun Menteri Hal Ehwal Ekonomi pun dia nak kita. Betul. Kita nak orang tempatan yang menguruskan ekonomi. Okay, lagi? Dia juga menginginkan Menteri Pertahanan. Tadi SU Pertahanan tu British. So Tanah Melayu menginginkan Menteri Pertahanan juga daripada rakyat PTM, menggantikan pengarah gerakan yang disandang oleh pegawai British. Sebab kalau rakyat sendiri tak mengekalkan kedaulatan, mempertahankan kedaulatan negara, macam mana kita boleh percaya orang negara lain untuk mempertahankan kedaulatan negara kita ni? Okey, selain tu Tanah Melayu menuntut tarikh kemerdekaan tidak lewat dari 31 Ogos 1957. Dan mereka
berunding tentang isu Suruhanjaya Perlembagaan, Kewangan, Keselamatan Dalam Negeri dan Perkhidmatan Awam. Okey, harap semua faham. Okey, soalan seterusnya. Soalan 18 masih dengan bab 9. Sekejap ya. Kita surat juara ke-20. Ha? 220. 220. Okey. Terima kasih Hakim. Okey. Manakah antara berikut merupakan terma rujukan? Terma rujukan ni famous sangat. Keluar untuk kertas 2 essay juga untuk 6 markah. So kita perlu fokus terma rujukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau lebih dikenali sebagai Suruhanjaya REIT. Okay, Form 4 boleh fokus ni ya. Memang famous ni. Sebab kalau Form 4 ni kita tak banyak soalan yang kita boleh keluarkan. Sebab dia hanya 10 bab kan. Berbanding dengan Form 5, 20 bab. Form 4, Form 5 campur. So, gabungan 20 bab. Jadi kalau Form 4 ni dia just 10 bab. Dia macam soalan-soalan yang penting yang awak perlu tahu. Contohnya ni lah, terma rujukan tadi. Lepas tu yang tadi, benda yang disepakati. Lepas tu PTM 1948. Okey. So, apakah terma rujukan? Dalam buku teks muka surat 220 ada 7 peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, apabila mereka tanya terma rujukan, kita melihatnya sebagai peranan juga. Sebab dalam petikan di atas tu mereka highlightkan antara tugas Suruhanjaya ini termasuklah membincangkan, menyusun dan merangka. So, apabila mereka tanya peranan, tugas, terma rujukan, untuk Suruhanjaya REIT, semua 3 ni jawapan yang sama je. So, kerja kita senang. Kita tak payah hafal banyak-banyak. Okey, mari kita tengok pilihan. Menentukan sempadan setiap negeri. Yang ni hampir sama dengan deklarasi 14 perkara. Tapi yang deklarasi 14 perkara tu untuk dunia. Kita nak sempadan berasaskan bangsa untuk negara. Tapi dalam negeri kita buat macam tu ke? Adakah Suruhanjaya REIT buat perkara tu? Tidak. Okey. Mewujudkan kerajaan pusat yang kuat. Ya. Jawapan ni betul. Mereka wujud KP dan KN. Untuk murid tingkatan 5, kita dah belajar dalam tingkatan 5 bab 4 tentang kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Dan mereka ada kuasa-kuasa yang tertentu, mempunyai otonomi tertentu. So, murid tingkatan 4 akan belajar dengan lebih detail tahun depan. So, jangan risau sekarang. Yang Form 5 risau. Okey. Kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri mempunyai kuasa-kuasa tertentu. So, seperti apa? Kerajaan persekutuan tu mendorong kepada pembangunan sosioekonomi yang berkaitan dengan tanah dan semua. Kerajaan negeri itu dengan khazanah, dengan alam sekitar, flora dan fauna. Kita akan belajar tentang Reskom semua sebab ada ancaman komunis. So yang tu lebih kepada Form 5 bab 4. So tapi untuk Form 4 yang nak tahu isi yang senang untuk hafal untuk peranan dan terma rujukan ni, mewujudkan kerajaan pusat yang kuat. Okey. Nombor 3. Kerajaan pusat yang kuat ni boleh tulis kat situ ketua negara. So, wujudnya ketua negara, satu jawatan kuasa besar lah.
iaitu Ketua Negara, iaitu yang di-Pertuan Besar, kemudian dikenal sebagai yang di-Pertuan Agung. Sebab sebelum ni kita ada majlis raja-raja saja kan, kita ada sultan setiap negeri je, tapi kita tak ada agung kan. Jadi dengan adanya terma rujukan ni, so mereka mencadangkan satu jawatan yang itulah bila ada agung bermaksud akan wujudkan kerajaan pusat yang kuat. Okey, jawapan seterusnya, melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu. Ya, jawapan ni betul. Sebab apa? Kita nak merdeka, kalau kita tak ada Raja-Raja Melayu, macam mana nak mengendalikan negara ni? YDPA seorang je ke? YDPA perlu pembantuan daripada Raja-Raja Melayu. Sebab kalau YDPA saja seorang untuk mengendalikan negara, susah payah, stres juga. Nanti apa jadi kita tak tahu. Raja-Raja Melayu ni raja berperlembagaan di negeri masing-masing. Saya tak ada tempat ni, tulis kecil-kecil ya. 925. Negeri masing-masing. Okey. Jawapan yang seterusnya, mengurangkan kuasa pemerintahan British. Nampak macam jawapan betul, tapi itu bukan peranan Suruhanjaya Reid. Tidak berkaitan dengan Suruhanjaya Reid. Dia dah, yang ni lebih kepada tadi apa yang kita belajar, perkara yang dirundingkan. Dia tak nak setiausaha kewangan tu orang British. Dia tak nak setiausaha hal ehwal ekonomi dan pertahanan tu dia tak nak orang British. So dia kurangkan pemerintahan British dan menukarkannya kepada, memberi jawatan tersebut kepada rakyat tempatan. So yang ni lebih kepada perkara rundingan tadi. So jawapannya jawapan C. Harap semua faham. Okey, jawapan nombor 4 tu dia nak bagi kita confuse sebenarnya kan. Dia mesti dalam, kalau jawapan ni, dia kalau ABC tu dia mesti ada dua jawapan ni yang dekat-dekat. Yang kita rasa macam logik lah. Macam tu kan. So kita akan mula, pertimbangan kita akan mula 50-50. Sama juga dengan bila ada multiple choices ni, 1, 2, 3, 4 ni, mesti akan ada jawapan yang ketiga tu yang mengelirukan kita. Tapi jawapan yang sebenar adalah 2 dan 3. Alright, boleh kita sambung? Okay, soalan seterusnya. Soalan seterusnya adalah bab 10 tingkatan 4. Dah habis dah bab 10. Sebab kalau ikutkan purata yang adil, kita ada 10 soalan tingkatan 4. Jadi setiap satu bab dia akan keluarkan 2 soalan. Tapi kalau tingkatan 4, tingkatan 4 kita ada 40, means satu bab 4 soalan. Kan? Ya, cikgu. Okay. Boleh fokus untuk tingkatan 4 tu. Boleh sambung. Okay. Maklumat berikut berkaitan persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Seramai 300 orang pegawai kerajaan mengikuti kursus khas berkaitan protokol yang dianjurkan oleh kerajaan selama 3 hari. Okey. Mengapakah kursus protokol tersebut penting kepada pegawai terpabit? Okey. A. Menentukan identiti negara.
B. Mengiringi tetamu jemputan, menjaga kawalan keselamatan dan menyertai perbarisan kehormat. Okey. Setiap kali bab 10 ni bab yang diabaikan sebab kita anggap dia akan keluar esei, so kita tak nak pilih esei tu. Kita tak nak baca bab tu. Tapi kita akan terperangkap ke objektif. So kita perlu tahu sedikit tentang bab 10 ni. So bab 10 ni tentang merdeka. Kita dah merdeka, pemasyuran kemerdekaan. So apabila kita merdeka, kita harus gilang gemilangkan nak sambut merdeka negara. Perkara yang besar. So kita perlu buat persediaan yang banyak. So persediaan dia dibahagi kepada dua, iaitu persediaan fizikal dan sambutan. So yang 300 orang ni agak-agak di fizikal ke sambutan? Fizikal. Sambutan. Ya, betul. Sambutan. Okey, yang senang nak ingat, macam mana nak senang ingat fizikal ke sambutan? Okey, apabila kita dengar fizikal, kita fizikal ni kita ada badan, kita ada tangan, kita ada kaki. So sebagai negara kita nak ada apa? So sebagai negara kita perlu ada jalur gemilang, bendera. Patriotism. Patriotisme tu lebih kepada sambutan. Masa kita sambut di sekolah pun kita berpatriotik. So sambutan tu berpatriotik. Lagu patriotik. Menyanyi lagu patriotik. Sekejap ya. Ada murid yang tak nak buka mulut dalam Google Meet tapi teks saya personally. Saya tak suka macam tu. Tolong buka mulut dia. Terus tanya dalam grup. Tak perlu teks personal. Nanti kita akan jawab terus. Cikgu pun akan bantu jawab. Okay, so physical tu kita ada jalur gemilang, ada jata negara. So menentukan identiti negara ni jatuh ke atas fizikal. So jawapan ni terus salah. Kita tahu tak? Ada lagu negaraku. Bunga raya. Rukun negara. Bunga raya, bunga kebangsaan. Rukun negara. Rukun negara tu belum lagi. Rukun negara tu tingkatan 5. Siapa yang jawab rukun negara tu? Jessic ke? Ya, cikgu. Siapa tu? Rukun negara disebabkan apa, Jessic? Dia kata 5, Jessic. Rukun negara. Belum lagi rukun negara. Lagu je. Lagu patriotik. Tanggal. Yang ni je dalam jawatan kuasa fizikal. So tak banyak pun. So jawapan untuk soalan ni dalam muka surat 237. Ada lagi. Fizikal ni benda yang infrastruktur yang kita boleh pegang, yang kita boleh ni kan. Yang paling penting fizikal. Apa dia? Tubuh negara. Istana dengan stadium. Lokasi dia, tempat mana kita nak menyambut. Tu paling penting. Stadium, tempat kita nak merdeka. Stadium negara. Sebab tu diorang bagi tahu daripada rombongan mereka tu untuk menyediakan stadium. Nak bina stadium ni bukan murah. Cikgu saya tak bagi semua, cikgu. Saya bagi setakat je, cikgu. Nota kecil, cikgu. Tapi stadium tu yang paling utama, Povin. Okey, cikgu. Sambung. Cikgu boleh mute Jessic ke, cikgu? Si Jessic ni bising, cikgu. Gegang pula. Jessic, nanti cikgu akan upload dekat YouTube. Okey, cikgu. Nanti ada perempuan yang tengok saya. Okey. Okey, sama-sama Povin. Okey, sambutan. Jawatan kuasa sambutan ni kita nak dekorasi, kita nak bersiap sedia nak menjemput tetamu semua.
kita ada banyak perkara. Masa kita ada event kat sekolah pun banyak. Nak ambil dulang untuk hadiah, nak menyediakan orang untuk naik pentas, ada cikgu yang handle semua ni kan. So sebab itulah mereka adakan kursus khas ni untuk 300 orang. So dalam buku teks ada beberapa persediaan sambutan. Antaranya ialah bangunan dan sekitar bandar dihiasi lampu. Kita tak perlu ingat Tulis lampu je. Tulis lampu. Lepas tu kita ada bendera tu. Kita tempah khas daripada kain, kilang kain Jepun tu. Lepas ya tu cikgu. ada baju Ben- muskat. 70,000 bendera ditempa daripada Jepun. Tempah. Okey, sorry cikgu. Ditempah. Okey, menteri dan pegawai tinggi disediakan pakaian khas iaitu baju muskat. Macam Three Musketeers je, baju muskat. Itulah. Baju khas lah. Baju khas. Selepas tu yang 300 orang ni diberi kursus untuk apa? Mengiring tetamu. So, apabila kita baca buku teks, kita tahu jawapannya mengiring tetamu jemputan. So, bukan yang ni. Walaupun jawapan C dan D tak ada langsung dalam persediaan fizikal dan sambutan. Yang lain yang ada dalam sambutan ialah mereka diberi gaji seminggu lebih awal. Gaji diberi awal untuk kaki tangan kerajaan supaya mereka diberi peluang untuk menyambut kemerdekaan. Okay, so harap semua faham, harap diringkaskan sebab persediaan fizikal dan sambutan ni keluar dalam esei ya untuk Terengganu 2025. 2025 trial Terengganu tahun ni. So harap form 4 fokus bab ni juga. Kalau keluar persediaan fizikal, persediaan sambutan, saya rasa senang nak jawab 6 markah. Lepas tu kibat je. Betul. Soalan ni macam bonus lah. That's why ada segelintir tu dia rasa macam senang. So tak payah baca lah. Tapi sebenarnya benda ni fakta kan. Ada benda yang macam kita kena tahu juga. Tapi kalau tak hafal pun kita boleh jawab kan. Ya cikgu. So harap form 4 fokus bab ni. Jangan abaikan bab ni. Okay, soalan Fokus bab ini. Okay, soalan seterusnya masih bab soalan terakhir untuk form 4. Bab 10 lagi. Bagaimanakah kerajaan memastikan projek berkaitan kemudahan asas dilaksanakan dengan baik? Okey. Saya pun cari jawapan. Surat 244. Muka surat dia. Okey. Kata kunci dia, okey. Kemudahan asas dilaksanakan dengan baik, negara mencapai kemerdekaan. Itu dah semua dah tu. Ya cikgu, sebab highlighter ni besar. Okey, sekarang macam tak banyak. Okey cikgu. Okey,
Cikgu boleh dengar saya tak? Boleh baru dengar. Tadi macam senyap je. Kemudian atas. Ada yang dah jumpa dah? Dekat mana 244 tu ada tak? Ada sih. Poin yang terakhir itu. Poin yang terakhir. Yang terakhir. Minta maaf ya, ada sedikit kekangan. MS 242. Apa tadi bilang? Cikgu. Oh my god. Cikgu, Boleh tu try. cikgu minta maaf cikgu, tadi saya ada technical difficulty. Okay. Mana soalannya hilang dah? Saya present cikgu. Okay. Okey. Kemudahan asas dilaksanakan dengan baik. Yang ni soalan berkaitan dengan kesan kemerdekaan terhadap negara kita. So kesan ada dari segi politik, peringkat antarabangsa, ekonomi dan sosial. Apabila kita tengok kemudahan asas dilaksanakan dengan baik, kategori apa kita rasa kesan ni? Ekonomi. Betul, ekonomi. So, tadi saya kata jawapan A ni salah sebab Jabatan Penerangan ni lebih diperkasakan selepas peristiwa 13 Mei. Apabila pengisytiharan darurat semua berlaku dan mageran ditubuhkan dan akta hasutan diperkenalkan. So masa tu Jabatan Penerangan lebih diperkasakan bagi saya. Oh, tapi actually sebenarnya dia dah ada waktu yang selepas kemerdekaan ni kan, dalam bahagian sosial. So dalam bahagian sosial cikgu, tapi saya rasa Jabatan Penerangan menyelam. menyelam. Lebih difokuskan masa peristiwa 13 Mei. Menyelam. Dia lebih menyelam, dia lebih obvious kan. Dia lebih obvious ketika mageran kan, ditubuhkan kan. Dia tak begitu obvious kat sini cikgu. Okey, jawapan B. Rancangan buku. Tapi actually dialah yang function untuk menyampaikan tentang falsafah, tentang dasar, tentang wawasan kerajaan. So nak terang-terang benda tu memang Jabatan Penerangan pun memang ada, tapi kebiasaannya kita tak banyak explanation tentang tu kan dekat topik. Jadi jawapan B, rancangan buku merah. Okey, kita selalu ada lebih kepada murid tingkatan 5 lah sebab mereka dah baca tentang rancangan buku hijau. So, rancangan buku merah dan rancangan buku hijau kita selalunya ada confusion. Apakah fungsi dia, apakah peranan dia? Okey, so saya ajar teknik untuk ingat dengan lebih senang. Okey, rancangan buku hijau. Kita tengok hijau. Hijau, apabila saya cakap warna hijau, apa first thing yang datang kepada mind korang? Nasal. Lagu dengan hijau. Hijau. Lasal. Betul, ada lasal.
Ya, lasal pun hijau. Tapi dalam kes ni, pokok-pokok dan tanaman-tanaman semua warna hijau kan? Pokok-pokok semua hijau. So, kita ingat pertanian. So, rancangan buku hijau fokus kepada, masa DEB dan DPN, fokus kepada pertanian untuk menambah pendapatan rakyat. So, kita ingat pertanian dan menambah pendapatan rakyat. Betul. So, awak ingat either one. Kalau awak dah ingat buku hijau adalah pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan tu berkaitan dengan pertanian apa semua. Jadi, vice versa, kalau merah ni, dia mesti berkaitan dengan pembangunan. Kan? Ya. Buku merah ni berkaitan dengan kemudahan asas dilaksanakan dengan baik. So, jawapannya ialah B. Okay, bagus. Maksudnya awak kaitkan dua buku merah dengan buku hijau. Memang betul. Sometimes kita confused. So kita ingat buku satu je. So buku hijau adalah tu. Kita ingat satu. So sebaliknya mesti kita tentang kemudahan asas. Okay. Yeah. So rancangan buku merah bukan sahaja kemudahan asas, tapi dia maklum balas berdasarkan rekod kena tulis. Maksudnya macam satu buku yang dihasilkan dekat, dia letak dekat bilik gerakan kemajuan negara, ada dekat peringkat daerah, negeri dan pusat. Dia macam satu buku macam you all pengawas, ada buku apa? Buku catatan disiplin ke apa? Cikgu, buku kan? kehadiran pun boleh guna sebagai contoh untuk kelas tambahan. Betul, kelas tambahan tu buku kawalan kelas ke, so rekodkan. So rekodkan daripada situ kita akan, kalau dalam kelas kita akan tulis disiplin murid ke apa kan. Jadi tapi buku merah ni kita akan cerita, okey apa benda yang rosak. Kalau dewan rosak ke, buku merah tu tulis rekod-rekod dia. Tengok Yusri pun kata buku kelas tambahan kita warna merah. So ingat buku kelas tambahan ingat buku merah. So maklum balas rekod dan kemudahan asas. Okay. Alright. Next. Okay. Form 4 settle. Yes. Okay, kita ada soalan ya. Kita buka soalan. Sudah tengok itu buku merah itu satu negeri satu atau satu negara satu saja? Dia memang akan ada dekat, dia macam kat pejabat, dia ada daerah satu. Dia orang tak ada online dulu kan. Macam dia orang tak ada Google Form ke apa like today. Like nowadays kan. So dia buku je lah. So nanti mungkin ketua kampung ke, so akan hantar buku tu every month. Nak sambung ke cikgu? Dah hampir pukul 10. Tak, kita just buat yang ni je lah. Yang ni dulu. So ada soalan lain? Lagi soalan lain? Tak ada cikgu. Cikgu, saya ada satu soalan. Cikgu, yang jawapan D kan mengawal mutu perkhidmatan kerajaan. Yang tu dibina daripada mana? Di politik ke atau antarabangsa? Untuk kerajaan. Okay. Ada siapa boleh jawab? Okay, tolong tunggu ya. Saya baru je tutup buku teks. Boleh? Apa? Sesiapa lain yang tahu tolong jawab ya. Tak apa cikgu, kita tunggu guru muda kita. Puan kau boleh je jawab. Ya. Guru muda pun belajar daripada murid-murid. Perkhidmatan? Nak tambah satu lagi, yang jawapan C kan memperbanyakkan institusi kewangan. Itu juga daripada ekonomi. Cumanya dia bukan kemudahan asas. Dia untuk elak daripada stabil kewangan. Okay, boleh. Tapi tambah itu ekonomi. So dalam ekonomi ada rancangan Melayu pertama, ada Felda, ada institusi kewangan tempatan, ada pembangunan luar bandar dengan rancangan buku merah.
Okey. Tapi yang mengawal mutu perkhidmatan kerajaan ni sosial kot. Cikgu, tak ada cikgu dalam buku teks. Tak ada buku teks. Dalam buku teks tak ada. Mutu perkhidmatan ni Mutu perkhidmatan kerajaan. saya pun tengah cari. Ya cikgu, saya pun rasa dia lebih kepada sosial. Politik. Lebih kat Sama ada sosial ataupun politik. Rasanya sosial cikgu, sebab kat sosial tu ada kemudahan. Cakap kemudahan bekalan elektrik dan air bersih diutamakan demi kesihatan penduduk. Dia boleh dikatakan sinonim dengan mutu perkhidmatan kerajaan. Boleh juga. Sebab kat sini soalan dia tak tanya apakah kesan Dari segi mana? Dari segi mana, dia tak tanya. Dia just cakap kalau kemudahan asas ni dia melancarkan apa, dia buat apa dengan kemudahan asas. So melancarkan muka ekonomi. Kalau kita tengok kat sosial pun kita ada kemudahan asas juga. Tapi dia tak bagi jawapan yang under sosial kan. Apabila kita cari dalam textbook, perkataan mengawal mutu perkhidmatan kerajaan tu tak ada. Tapi macam Yusri kata, yang bekalan apa ya? Bekalan air semua. Kemudahan bekalan elektrik dan air bersih diutamakan demi keselesaan dan kesihatan penduduk. Itu boleh dikatakan sebagai sinonim dia. Saya bersetuju dengan statement tu sebab kerajaan nak rakyat kita selesa. Rakyat perlu gembira dengan penjagaan cara kerajaan menjaga rakyat. So apabila membekalkan air bersih ni semua, rakyat akan gembira dan rasa mutu perkhidmatan kerajaan ni memang baiklah. So sesiapa yang mengawal pentadbiran negara ni memang berfungsi. So kita boleh pilihan raya yang seterusnya kita boleh undi balik mereka. Menarik statement. Mutu perkhidmatan kerajaan sekarang tengah rekod. Tak perlulah komen. Tak perlu komen ya cikgu. Okey. Okay. So kita finish with how many questions now? From 17. 14 cikgu. 14 to 20. Hampir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay lah. So dah penuh lah kita punya catatan tu. Ini yang awak ambil file daripada Yusri kan? Ya cikgu. Tapi saya takkan save dan hantar balik untuk semua. Yang ambil nota je. Save. Jangan pangkah je. Save. Sayang tu catatan kita tu. Alright. So maka berakhirlah sesi kita. Sesi yang kedua. Okey. Dan cikgu ucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan tahniah kepada cendekiawan kita yang kedua iaitu saudara Povin Tiran. Okey. Jadi ada nak komen apa-apa daripada participants? Malam tak minta kan? Kali ni minta pula. Nasiblah Povin. Okey. Ada apa-apa komen yang perlu ditambah baik? Kita komen semalam jugalah. Ada tak pernah membaikan yang perlu? Tak nak komen lebih-lebih kan? Sebab nanti diri sendiri pun kita tak tahu. Ya. Complicated. Apa? Complicated? Ya, penerangan yang terlampau complicated. Kalau orang yang macam yang komfort tengah duduk yang belum habis lagi belajar, pening kepala orang. Okey. Okey, form 4. Cikgu nak dengar. Tapi memang target kita untuk form 5 yang A+ cikgu dulu. Kita dengar je Povin. Dengar dah terima je. Okey. Tingkatan 4 boleh someone bagi komen. Awak harapkan macam mana dan adakah ini membantu, betul-betul membantu awak punya pembelajaran. Sebab cikgu nak buat juga malam-malam cikgu nak buat laporan. So far so good lah, boleh faham lah. Kalau boleh
teknik menjawab answer yang mana perlu jawab apa biasa-biasa ABC di yang jawapan. Okey. Terima kasih Kak Ed. Okey lagi? Okey, bagus. Tahniah Pobin. Okey, lagi. Cikgu tu penerangan clear cikgu tapi sikit laju. Cikgu. Sikit laju. Ya, awak tahu Pobin kan macam mana kan? Cakap laju. Okay, so more relax untuk sesi yang akan datang. Okay, so kita akan ada malam esok bersama dengan Mohish. So hopefully the notice will come out earlier, better than hari ni. Sebab kita tak naklah nanti diorang tengok lambat ke apa ke kan. Alright, so notice together with the poster. Yeah. Alright, so session terakhir bergambar bersama. Mari. Okay, buka.